Curi kabel MRT tapi hanya kena denda RM1,000. Tapi kesan dia berjuta-juta ringgit kita rugi setiap tahun. Sampai bila nak jadi macam ni? Kita bukan nak cakap pasal kerugian negara je. Tapi isu keselamatan perkhidmatan awam yang kita kena tengok sebab akan bagi kesan dalam kehidupan kita. Hampir setiap hari kita dengar kes kabel kena curi. Tak kisahlah kabel TM ke, kabel ECRL ke ataupun kabel MRT. Asalkan boleh buat duit je, semua benda dia nak curi. Mana taknya hukuman mencuri ni ringan je. Dia cuma perlu bayar denda, lepas tu dia terlepas. Lepas tu dia buat lagi. So you see, bila nak curi kabel-kabel ni, semua benda kena ada planning, barulah boleh execute. Jadinya kes curi kabel ni memang ada sindiket dia, ada geng-geng dia. Nak potong kabel tu pun bukan pakai gunting biasa. Mesti ada alatan ataupun senjata yang khas untuk potong kabel. Sebab itulah kita kena stop semua benda ni, sebab kalau ada demand, mesti akan ada supply. Kerugian Rapid KL bila kabel dia kena curi dari tahun 2016 sampailah sekarang dah sampai jutaan ringgit. Itu baru rugi dari segi kos kabel tu. Belum lagi ambil rugi daripada segi ekonomi bila ada gangguan train, orang tak boleh nak pergi kerja. Ataupun nak kena replace balik kabel tu, kenalah ada labor. And bila benda-benda semua tu berlaku, bukan salah operator train dia nak hentikan operasi, tapi keselamatan korang lagi penting sebab tak naklah apa-apa jadi dekat korang waktu tengah naik train. Jadi pihak operator terpaksalah berhentikan operasi supaya boleh follow SOP yang sepatutnya. And then bukan Rapid KL je kena. Operator perkhidmatan awam yang lain pun terdedah dengan risiko ni. Dia dah pasang pagar, dah pasang CCTV, dah buat rondaan. Tapi kalau pencuri tu nak buat juga, memang diorang akan buat sampai jadi. Iyalah kan? Kalau tertangkap pun, dia setakat kena hukuman yang ringan je. Diorang boleh jual kabel tu untuk beratus-ratus ribu ringgit, tapi dia bayar denda berapa ribu ringgit je. Petik jari je dah boleh bayar. Sebab itulah kita kena betul-betul lawan semua pencuri kabel ni. Kalau tak, bukan operator je rugi, kita sebagai rakyat pun akan rugi sebab semua plan-plan kemudahan untuk kita akan tergendala. Mana taknya asal letak kabel je, terus diorang rembat. Kalau korang orang awam yang nampak aktiviti-aktiviti pelik macam ni, better korang report je dekat pihak berkuasa supaya kecurian dapat dielakkan. And kerajaan pun kenalah revisit balik undang-undang sedia ada untuk bagi orang rasa takut dan tak berbaloi nak buat jenayah curi kabel. Kita kena tengok benda ni bukan sekadar isu projek atau train yang delay, tapi isu keselamatan rakyat secara keseluruhan. Takkanlah kita nak biar pencuri dan juga aktiviti sindiket ni ada dalam masyarakat. Cuba korang komen sikit, apa cara yang terbaik untuk stop isu kecurian kabel ni?